السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang dihormati dan dikasihi Al-Fadhil Tuan Haji Umar, Imam Surau kita. Yang dihormati dan dikasihi Abang Li Bilal Surau kita. Al-Fadhil Ustaz Nawi, Fadhil Ustaz Husin, Ajimat, Ustaz Ikmal, Seterusnya, muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Lupa tadi SEO surau kita, Fadhil Ustaz Syukri. Okay. Pada malam ini, alhamdulillah kita masih lagi dapat meneruskan pengajian hadis Sahih Muslim kita. Kita masih lagi berada dalam tajuk besarnya Kitabul Hajj, kitab berkenaan dengan haji. Dan pada malam ini kita ulang balik tajuk kecil yang ke-50, Haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sudah saya baca di awal hadisnya tapi tak sempat habis. Hadis 711. Jadi kita baca daripada awal pula lah hadis ini. An Ja'far ibn Muhammad an abihi qala dakhalna ala Jabir ibn Abdullah fasa'ala 'anil qaum ila akhir hadis. Hadis ini panjang, 3 muka surat. 4 muka surat hadis. Kita tengok terjemahan dia. Kita dah baca dah minggu lepas tapi kita ulang balik terjemahan dia. Hadis 711 Dari Ja'far bin Muhammad daripada ayahnya dia berkata. Perawi-perawi hadis ini sudah saya hurai secara panjang di minggu yang lalu. Saya tak ulang Jadi Ja'far bin Muhammad ini diambil daripada ayah dia. Ja'far bin Muhammad ini Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain, iaitu dia ambil daripada ayah dia. Ja'far bin Muhammad ni ambil daripada ayah dia iaitu Muhammad. Muhammad ni cucu kepada Husain. Husain ni cucu kepada Nabi. Jadi cuik lah ni okey. Cuik pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali, perawi hadis ini. Dia berkata, kami pernah datang ke rumah Ja'far bin Abdullah, ke rumah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jadi Muhammad bin Ali ini pernah datang ke rumah Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi yang waktu itu sudah lanjut usianya. Lalu dia menanyakan tiap orang yang datang daripada kami. Jabir bin Abdullah tadi tanya setiap tetamu yang datang, siapa ni, siapa ni. Setelah aku ditanya, maka aku katakan. Kemudian ditanya, Jabir bin Abdullah tanya perawi hadis ni, Muhammad bin Ali tadi. Maka aku katakan, aku adalah Muhammad bin Ali bin Husain. Cucu pada Husain. Husain pula cucu pada Nabi. Okey. Orang tua biasalah tak kenal muda-muda ni. Dah kita pun gitu juga.
Saya pun begitu juga, awak sekolah menengah apa gini, duk kapal ni tak kenal, tak ingat nama pun. Kenal kadang-kadang nama tak ingat, kita tanya pula berkali-kali. Biasalah tu. Terutama berumur. Terutama dah berumur tua sikit 70-an lah kata agak, cucu pula ada 20 lebih. Cucu pun tak ingat nama. Mari nak tanya sama, awak nama apa? Tak, cucu sendiri pun dah. 20 lebih nak ingat, payah juga. Anak 10 dah. Okay. Kadang-kadang tukar. Mata pun tak apa nampak. Jadi dia tanya. Lalu apabila perawi hadis ini, Jabir tanya siapa? Lalu perawi hadis kata, aku nama Muhammad bin Ali bin Husain. Maka dia mengusapkan tangannya di kepalaku. Ambil tangan, sapu kepala. Kita sikap dengan budak-budak, merahmati budak-budak, orang yang lebih muda. Lalu dia melepaskan kacing bajuku yang atas dan melepas pula kacing bajuku yang di bawah. Kemudian dia meletakkan telapak tangannya di antara kedua dadaku. Sedangkan aku pada saat itu, kata Muhammad bin Ali, masih kecil lagi. Ini sudah saya terangkan di minggu yang lalu. Perbuatannya macam ini, bagi budak-budak tak apalah, kalau orang tua tak boleh buat gitu. Dia pecah kacing baju dia pasal apa dah. Budak-budak biasalah. Orang tua yang manja, pegang kat dada. Untuk berdoa dan seumpamanya. Maka aku menanyakan, lalu Jabir kata, Jabir berkata, selamat datang anak-anak saudaraku, dia kata. Selamat datang anak-anak saudaraku. Anak-anak kepada saudara-saudaraku yang seiman lah. Lalu Jabir kata, tanyakanlah apa yang kamu nak tanya sesuka hatimu. Maka aku akan menanyakannya. Yang ketika itu dia buta dan tibalah waktu solat. Jadi perawi hadis ini cerita bahawa Jabir bin Abdullah pada masa tu mata tak nampak dah, buta dah. Okay. Tiba waktu semayang, lalu mereka semayang dululah. Okay. Setiap kali dia meletakkan, lalu dia berdiri di atas sejadahnya yang selalu disandang yang dipakainya. Setiap kali dia meletakkan sejadah itu atas bahunya, maka hujung sejadah tersebut kembali kepada dirinya kerana kecilnya sejadah itu. Di sampingnya terdapat selendang miliknya di atas gantungan. Ini kita dah baca minggu lepas, saya baca laju. Lalu dia salat bersama kami. Lalu aku tanyakan kepada Jabir, beritahulah kepada kami tentang haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moyang dia Nabi ni, Muhammad bin Ali ni, moyang dia. Dia tanya kepada sahabat Nabi yang tua, umur 100 lebih kat Jabir ni. Dia wafat. Jadi tempoh yang lama lah selepas wafat Nabi. Sebab tu hadis daripada dia beribu juga mari. Daripada pelosok dunia ni, para ulama tabi'in, sebab dia pun melawat banyak daerah juga, orang mengambil hadis. Dan apabila dia duduk peringkat awal, peringkat akhir duduk di Madinah. Orang mari haji, mari apa ni, mari umrah, mari ke Madinah, akan bertemu dengan dia dan ambil ilmu daripada dia, daripada Jabir bin Abdullah ini. Lalu cici Sayyidina Husain ni bertanya kepada dia, ceritakan kepada aku berkenaan dengan ibadat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan sambil menghitung sampai bilangan 9 dengan jarinya. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah tinggal di Madinah selama 9 tahun. Jabir kata, namun baginda belum menunaikan haji. Kemudian pada tahun ke-10 Hijrah, baginda mengumumkan bahawa dia akan menunaikan ibadat haji. Sehingga ramai orang-orang yang hadir ke Madinah, yang semuanya kerana ingin turut serta bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melakukan ibadat haji itu bersama dengan Rasulullah dan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijrah. Tahun ke-9 tu buat haji dah, tapi Nabi lantik Sayyidina Abu Bakar mengetuai rombongan. Nabi tak pergi. Tahun berikutnya, tahun ke-10, barulah Nabi sendiri pergi, dia umur nak pergi. Jadi ramai kabilah-kabilah di sekitar tu mari turun ke Madinah. Nak ikut daripada Madinah, daripada Nabi, daripada awal, bagaimana cara mengerjakan haji. Okay. Kami pun berangkat bersama baginda.
ketika kami tiba di Zulhulaifah, Asma binti Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakar. Lalu Asma mengutus seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan bagaimana seharusnya yang dia perbuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mandilah, lalu kenakanlah pembalut, kemudian berihramlah," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Zulhulaifah, tempat miqat bagi menunaikan ibadat haji dan umrah orang Madinah, Bi'ru Ali. Isteri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, nama Asma, melahirkan anak. Jadi meneruskan perjalanan semacam juga. Tapi apabila melahirkan anak, dia nifas dah. Jadi lagu mana nak buat? Hantar utusan tanya Nabi lagu mana nak buat. Nabi suruh dia tepek lah pembalut tempat keluar darah, tempat darah nifas. Boleh menunaikan haji dan umrah. Boleh pakai ihram. Lalu Nabi SAW suruh dia mandi. Nabi suruh dia mandi. Saya sudah hurai di minggu yang lalu. Mandi di sini ialah mandi kerana memakai ihram haji. Bukan mandi mengangkat hadas nifas tu, bukan. Dia adinda juga. Lagi tak kering darah tu. Begitu kat orang haid, Nabi suruh mandi juga. Aisyah radhiyallahu taala anha, kita dah baca dulu, ketika umrah dia mari haid. Pun dia kena mandi juga untuk memakai ihram umrah. Okey. Tapi nak pergi tawaf Kaabah tu tak boleh lah. Sehingga dia suci darah. Kena tunggulah lepas tu. Tapi nak pakai ihram boleh. Dan sunat juga mandi. Walaupun dia masih hadas besar. Kena mandi semacam. Kemudian berihramlah, kata Nabi. Semai sunat ihram tak boleh lah. Sekadar pakai ihram je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat 2 rakaat di Masjid Zulhulaifah. Semayang ni semayang sunat ihram. Di miqat kita sunat, semayang sunat ihram dipanggil. Kita pakai ihram tu semayang sunat ihram. Niatnya saja aku semayang sunat ihram. Haji baik, umrah baik. Di Bi'ru Ali baik, di Tan'im baik, di mana-mana miqat yang ditetapkan oleh Nabi, kena semayang sunat 2 rakaat. Okay. Dan selepas itu, setelah kita niat ihram, maka peraturan-peraturan ihram tu berjalan pada kita. Ada 13 larangan besar. Tak boleh kahwin, tak boleh bersetubuh, tak boleh cabut bulu, dan sebab seumpama, tak boleh tutup kepala dan sebagainya. Ada 13 semuanya. Setelah itu baginda naik untanya yang bernama. Selepas semayang begitu gini, Nabi SAW ingin meneruskan perjalanannya. Dia naik unta dia, Al-Qaswa nama dia. Al-Qaswa, nama unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni ada banyak unta dan unta-unta Nabi pun Nabi beri nama. Kita pun molek gitu juga, ada binatang ternakan kita tu beri nama. Kucing beri nama tak? Lembu pun molek beri nama tak balik? Lembu pun molek beri nama tak? Unta pun Nabi beri nama. Ada beberapa nama unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kambing pun tak suka beri nama kau. Okey. Baru tak tukar dah. Sesudah sampai di Baida, satu tempat, aku lihat sekeliling, ternyata banyak sekali orang-orang berkenderaan dan berjalan kaki di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di kanan kiri dan di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan ramai dalam perjalanan menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji daripada Madinah. Ialah daripada kabilah-kabilah lain tu mari mereka sebab nak belajar dengar hukum makan, lepas tu baru berjalan bersama dengan Nabi. Hajjatul Wada' ni jamaah haji bersama dengan Nabi 70,000. Dah daripada Madinah pun ramai jugalah. Jadi sebab itulah depan, belakang, kiri kanan tu ramai, kata Jabir bin Abdullah, yang mengikuti Nabi SAW.
Yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di belakang kami, kata Jabir, dan baginda sedang menerima wahyu Al-Quranul Karim dan baginda memahami maksudnya. Adapun yang baginda lakukan, kami pun melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai ihram dengan bacaan talbiyah yang berisi tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi sebelum tu dalam perjalanan tu Nabi terima wahyu. Nabi fahamlah apa benda wahyu. Kami tak tahulah bendanya, tapi kami tahu apa yang Nabi beritahu je. Apa yang Nabi beritahu kami ikut, kata Jabir bin Abdullah. Antaranya ialah Nabi memulakan ihram ini dengan ucapan talbiyah. Jadi kita menunaikan umrah baik, haji baik, selepas kita sembahyang sunat umrah, sembahyang sunat ihram, kita pakai ihram, kita boleh terus bertalbiyah. Walaupun masih dekat dengan Madinah lagi tu, di Bi'ru Ali ni lebih kurang 15 minit daripada Masjidil Haram. Daripada Masjid Nabawi, dekat lagi lah. Jadi kita sampai situ tu, sudah tu naik bas kita talbiyah lalu. Haji baik, umrah baik, talbiyah lalu. Talbiyah ini iaitu labbaik Allahumma labbaik hingga akhirnya. Yang bermaksud, aku penuhi panggilanmu wahai Tuhan. Labbaik, ya wahai Tuhan. Itu kata jemaah biasa, ya wahai Tuhan. Aku memenuhi seruanmu dan panggilanmu wahai Tuhan. Itu labbaik. Sesungguhnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata, segala nikmat, wal mulk, segala kerajaan dan kekuasaan adalah milikmu wahai Tuhan. La syarika lak, tiada sekutu bagimu wahai Tuhan. Ini ucapan talbiyah. Haji baik, umrah baik. Sepanjang perjalanan kita tu 3 jam kok, daripada Madinah nak sampai Mekah. Talbiyah lah. Okay. Takut letih, letih sekejap gitu. Bukanlah makna 24 jam setiap tu kena sebut, dah letih sekejap. Okay. Okay. Masa saya pergi dulu, saya ustaz diri saya tukar mulanya, balik ikut amal. Sampai tengah sikit, kita pun slot juga, berehat. Orang lain pula sambung, gitu. Kalau tak baca pun teruslah, mengatuk ke tidur je lah. Okay, boleh. Tapi kalau boleh baca, bacalah. Baca kuat boleh, baca perlahan pun boleh. Orang dengar pun tak apa, orang tak dengar pun tak apa. Tak orang katakan, baca dalam hati pun tak apalah. Ada perjalanan itu, itulah yang diucapkan oleh Nabi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ini Al-Imam Ibn Hajar dalam kitab dia Fathul Bari menghurai secara panjang dari segi konsepnya. Dia kata ucapan ini biasanya digunakan untuk raja-raja yang besar. Macam Raja Rom, Raja Kisra. Kalau sekadar Abu Jahal tu tak kata labbaik ni, raja-raja besar. Raja-raja ni dia kata, ya Haris ta'al, wahai pengawal, mari sini. Maka pengawal dia kata, labbaik ya maulai, ya wahai Tuhan. Kataan labbaik ini bukan sekadar dengan makna ya, tapi ya, saya datang memenuhi segala titah perintah Tuanku. Itu maknanya. Segala apa titah perintah kami akan laksana. Itu makna perkataan labbaik. Kalau sekadar ya saja tu bahasa Arab ni ada perkataan lain lagi, na'am. Umpama ayah kita panggil, ya Muhammad, na'am ya abi, ya wahai ayah. Na'am dia. Ataupun ajal ya abi, ya wahai ayah. Tapi kalau labbaik ini untuk orang yang besar, raja-raja yang besar. Raja-raja kecil pun tak. Nabi sendiri pun apabila Nabi panggil pun dia kata, na'am ya Rasulullah, gitu. Dia tak panggil labbaik ini. Labbaik ini kalau ajaran Islam kita kepada Tuhan, kepada Allah. Kami datang untuk menyahut segala perintah-Mu wahai Tuhan. Masa kita menunaikan haji dan umrah, kita nak laksana perintah Tuhan, balik lagi pun kena laksana lagi perintah Tuhan. Bukan saja di Mekah, Madinah saja, balik pun kena laksana. Sebab itulah
Di dalam kitab-kitab disebut sunat hukum Imam Nawawi dan lain-lain. Sepanjang kita menunaikan haji dan umrah ini, biar khatam sekali Al-Quran 30 juzuk dan menghayati makna-maknanya. Tujuannya apa? Tujuannya apabila balik nanti kita nak laksana segala hukum hakam tu yang kita baca sepanjang haji dan umrah kita tu, menghayati makna-maknanya dan hukum hakamnya, balik nak laksana. Biar berubah. Apabila kita balik haji tu ada perubahan. Itulah tanda-tanda orang itu mendapat haji mabrur. Umrah yang mabrurah. Okay. Haji, kalau kita sebut haji, kena sebut mabrur dari segi bahasa Arab. Mabrur. Kalau umrah, kena sebut mabrurah. Kaedah dia. Dipanggil muannas dalam bahasa Arab. Haji ni muzakkar, mabrur saja. Okay. Kata Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala anhu dan lain-lain. Perkataan al-mabrur ni diambil daripada perkataan birrun, kebajikan dan kebaikan. Orang yang dapat haji mabrur ini, makna dia berubah kehidupan dia. Gemar kepada kebaikan dan kebajikan. Berubah. Lebih gemar dan ingin kepada kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Makna balik tu ada perubahan. Kalau tak, seorang ustaz tu kata akan dapat haji Marlboro. Bukan mabrur. Okay, itu di antara ciri-ciri yang kata para ulama dapat dilihat dengan kelebihan dia menunaikan haji itu. Jadi inilah ucapan talbiyah. Sepanjang kita dalam beribadah itu boleh ucap talbiyah ini. Okay. Orang-orang pun bertalbiyah seperti talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ramai pun ikut. Baginda tidak melarang mereka untuk mengucapkannya, serta baginda terus mengucapkan talbiyahnya. Nabi pun tak larang. Orang ikut Nabi. Bahkan itulah yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak pergi umrah, nak pergi haji, kena ngapa jugalah ni lafaz ni. Nampak macam mudah tu, apabila kalau tak biasa jadi belik lidah tu. Jangan main terbalik pula jadi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Utama semua lekat tu tak apalah. Okey. Pernah saya sebut dulu tak, bagaimana guru saya sebut. Dia tak pernah belajar sikit. Terus-terus pergi. Orang sebut kenapa ni kata. Kaabah tu orang berjuta musim haji. Dekat duduk tepek apa Dia kata orang sebut benda apa ni labbaik ni. Dah tak tahu Bangkali suruh lakoh baik kali ni orang ramai ni. Dia fikir ikut Melayu dia je. Okay. Akhirnya dia sebut lakoh baik. Bunyi lebih kurang dah. Tapi yang diajar oleh Nabi nya labbaik Allahumma labbaik. Itu dia. Jabir berkata, kami tidaklah berniat melainkan untuk menunaikan haji. Perjalanan itu kami tak ada niat lain melainkan nak menunaikan haji. Kami belum mengenal lagi umrah. Tak ada niat umrah lagi waktu itu sebab Nabi wayaknya ajak dia haji. Maka niat haji. Setelah kami sampai di Baitullah, sampai Mekah, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda mengusap dan mencium Hajarul Aswad. Nabi kucuk Hajarul Aswad. Kat Kaabah tu kucuk Hajarul Aswad. Sunat hukumnya. Okay. Dia haji, pergi umrah. Masa tak buat haji, tak buat umrah pun, saja-saja pergi tawaf Kaabah tu pun boleh kucuk Hajarul Aswad. Sunat hukum. Kalau kita tak boleh nak kucuk, dia panggil istilam. Kita lambai tangan. Sana Hajarul Aswad, kita lambai dengan tangan kanan kita. Bismillah, Allahu Akbar. Dia mesti tangan kita. Kalau tak boleh nak kucuk. Ramai manusia juta nak kucuk lagu mana. Tak boleh semua bagi nak kucuk mereka. Pakai lambar dia panggil. Istilam dalam bahasa Arab dia panggil. Dalam hukum haji dia panggil istilam. Cium
tangan kita je. Baginda tawaf dengan berlari kecil 3 kali dan berjalan biasa sebanyak 4 kali. Ada 7 keliling. Kata Jabir bin Abdullah, masa tawaf ni tawaf rukun lah. Okey. 3 kali tawaf, 3 keliling yang pertama itu Nabi berlari anak. Berlari anak, berlari kecil. Okay. Bukan berlari betul dak lah. Buat dolok berlari je. Okey. Lepas tu yang pusingan ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7, 4 keliling lagi jalan biasa. Okey. Setengah orang tu je berlari anak belaka daripada awal sampai ke habis. Itu dia. Sebab antaranya dia tengok orang berlari anak. Ya, yang ke-4, ke-5, ke-7 tu, orang berlari anak tu orang yang baru pusingan pertama, kedua. Dia tak tahu hukum hakam ni, pusingan-pusingan dia tak tahu, dia tengok orang berlari, dia pun berlari atas. Sebab itulah kena ada ilmu pengetahuan juga. Supaya kita buat itu bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Mula-mula tu Nabi berlari anak dah. Antara sebabnya yang telah kita baca dalam hadis sebelum ini, bertiup desah-desuh dia kata orang Islam ni dah orang dah. Musyrikin Quraisy kata. Dah orang dah baru sampai kan. Jadi apabila sampai pada Nabi kata dah orang ni nak menunjukkan orang Islam ni masih gagah. Maka ia suruh berlari anak. Jadi orang musyrikin Quraisy duduk atas bukit tu, Kaabah tu bawah. Nampaklah Nabi buat tu. Berlari ni gagah lagi lah mana. Okey. Itu tujuannya peringkat awal tu. Walau bagaimanapun dia menjadi syariat dan kekal hingga ke hari ini sampai hari kiamat lah. Kena buat begitu. Dan kalau dia tak berlari anak, sos macam tawaf dia. Hukum dia sunat. Okey. Sos macam Lalu Nabi SAW masuk ke makam Ibrahim, dekat dengan makam Ibrahim. Kemudian Nabi membaca ayat yang artinya jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sembahyang. Nabi baca ayat wattakhudhu min maqami Ibrahim musalla. Nabi pergi dekat belakang makam Ibrahim. Lalu baginda menempatkan kedudukan makam di antara dirinya dengan Baitullah. Mana dia duduk di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim tu duduk antara Nabi dengan Baitullah. Ini dia duduk di belakang makam Ibrahim lah. Nabi semayang 2 rakaat di situ. Dia panggil semayang sunat tawaf. Semayang sunat tawaf. Semayang sunat tawaf ni pun tak terikat dengan masa. Dalam mazhab kita dia panggil semayang sunat kerana bersebab. Semayang sunat bersebab ni dia tak terikat dengan masa. Bila-bila masa, tidak ada masa larangan. Semayang istikharah pun bersebab juga. Bila-bila je kita boleh buat. Semayang hajat pun kalau ikutnya, boleh buat bila-bila masa. Dia adalah antara semayang kerana bersebab. Okay. Jadi makam Ibrahim ni apa benda sebenarnya? Warna kuning gitu, ada stokol besar ni. Depan Kaabah. Kalau orang tak tahu, sebab makam ni orang Melayu ni kadang-kadang memberi makna macam kubur, tak? Makam Tuanku Tuan Besar umpamanya. Tu kubur, Indonesia pun begitu juga, salah faham. Masa saya pergi umrah kali yang dulu-dulunya, yang tukang bawa tu, travel haji tu orang Indonesia bawa. Mutawif dia panggil, tukang bawa. Jadi dalam bah tu dia cerita, dia kata depan Kaabah ni ada makam Ibrahim, kuburan Ibrahim, dia kata. Hai, saya kata tak betul lah ustaz ni. Ialah orang Indonesia, bukan ustaz alim Melaka, duduk Mekah je. Jadi orang Melayu kita ni kak, tengok duduk Mekah kak, boleh bawa orang kak, ya ambil lah. Bukan ustaz sungguh. Banyak fakta-fakta dia royak pun tak betul. Termasuklah macam saya sebut tadi. Dia kata makam Ibrahim ni kuburan Nabi Ibrahim. Betul. Tak betul lah, bukan kubur tu. Dah benda apa sebenarnya? Siapa tahu? Okey, betul. Cantik abang lelaki kita.
Okey. Jadi maqam Ibrahim ni bahasa Arab maqam diambil daripada perkataan qama, yaqumu maqam. Dipanggil isim makan dalam ilmu nahwu dalam bahasa Arab. Iaitu tempat Nabi Ibrahim berdiri. Maqam ni daripada perkataan berdiri, qiyam ni. Nabi Ibrahim masa dia bina Kaabah ni, batu ni dia macam lift itu hari ni. Jadi batu ni boleh naik, boleh turun. Ini mukjizat Nabi Ibrahim. Dan ni dak dah, nanti nak kita tengok macam mana tak naik tak turun ni. Ni dak dah ni zaman Nabi Ibrahim. Dia boleh naik, dia boleh turun. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab tinggi juga dah. Jadi batu itulah jadi turun naik. Dan mana Nabi Ibrahim ni gagah jugalah orang dah. Dia pijak di batu tu, lekak batu tu. Ambil masa buat binaan tu hingga lekak batu tu. Batu tu asalnya duduk tepi Kaabah tu je. Zaman Nabi duduk di tepi Kaabah betul. Zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia tengok batu ni sakut orang nak tawaf. Lalu Sayyidina Umar anjak ke tempat yang ada hari ini. Lebih kurang sini sini mana? Sini kat tiang belakang ataupun meja di belakang surau kita. Lebih kurang jarak gitulah Ataupun kat saya duduk ni dengan belakang habis belakang selasa surau kita. Lebih kurang macam itulah Okey. Dan di dalam tu dia buat mekuk tu daripada tembaga, daripada perak, mekuk molek tu, ya mari orang bersih sama berkilap comel leteng tu. Kalau kita pergi dekat, kalau kita hendak itu nampak batu dan sehingga hari ini masih nampak lagi ada cermin dia. Dan kesan tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam tu pun masih ada dalam tu Tengok Google lah ada gambar dia. Saya pun ada gambar ambil dulu Kalau ada lagi dalam telefon saya hantar balik tengok dalam grup surau kita insya-Allah. Bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Masih ada lagi kesan, boleh tengok hingga ke hari ini. Yang mana lebih kurangnya panjang tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam tu, kalau kita tengok ternampak besar sikitlah Panjang dia lebih kurang 27 cm. Banyak tak? 27 cm. Lebar dia 14 cm. Dalam dia tu, lekak tu dalam 10 cm. Kalau macam ni kot lah. Jadi nampak dalam dia tu. Itu. Bekas tapak Nabi Ibrahim AS kekal hingga hari ini. Para ulama menyatakan bahawa sunat hukumnya kita semayang di belakang makam Ibrahim. Dan di situ sunat kita berdoa. Doa lah, biar panjang sikit situ. Al-Imam Hasanul Basri, ulama tabi'in yang besar, anak murid Sayyidina Ali, dan lain-lain para ulama menyatakan di belakang makam Ibrahim ini adalah tempat berdoa, tempat semayang dan tempat berdoa yang sangat mustajab doanya. Jangan kita lepas peluang kena berdoa situ. Di Masjidil Haram tu pun banyak tempat berdoa. Jangan lepas peluang, banyak tempat berdoa. Antaranya yang mustajab doa, masuk je Kaabah tu, masuk je Masjidil Haram, mula-mula kita tengok Kaabah tu, kena berdoa selalu dah. Masuk tu. Masuklah ke pintu mana-mana pun, kita akan masuk ke dalam, akan nampak lihat Kaabah. Apabila kali pertama nampak lihat Kaabah tu, kita disuruh berdoa selalu. Mustajab doa. Jangan pakai langgar ke Kaabah je. Ada adabnya, antaranya terus berdoa. Itu dia. Begitulah ketika kita tawaf di Kaabah tu sendiri, antara tempat yang mustajab doanya ialah di Hijir Ismail. Dalam tu masuklah. Okey. Memang payah sikit lah nak masuk. Tapi masuk juga lah harga mana pun. Okey. Itu pun dalam Kaabah lagi kata Nabi. Serulah al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang indah, nescaya Allah kamu perkenankan doa kamu, kata Nabi. Berdoa. Antara lagi tempat yang sangat mustajab di Kaabah itu dipanggil Multazam. Multazam ni antara Hajarul Aswad itu dengan pintu Kaabah.
Situ tu dia ada bendur itu bendur lebih kurang tinggi ni lah bendur tinggi pak saya tunjuk ni. Kalau kita tengok situ orang pegang situ, multazam ni dia panggil isim makan dalam ilmu sarafnya, itu tempat berpegang, itu mana multazam. Iltazama yaltazimu multazam, tempat berpegang. Lepas tu kita tengok orang pegang belaka penuh dengan tangan situ. Kenapa ni kata? Itu ada tempat kita berpegang dan berdoa. Berdoa situ dengan berpegang, sunat hukumnya. Ingat ya nak pergi haji jaya kita akan bertolak tak lama lagi tak nampak tadi tak sebut okey jadi kita pegang situ. Sebab tu kalau kita lepas dengar imam assalamualaikum warahmatullahi tu jamaah ke popah lah tu pergi ke mana nak pegang multazam tu itu yang bangun solat tu pergi pegang situ. Ramai juga orang nak pergi situ tu jatuh benda-benda Saya sendiri pun nak pergi kat multazam itu pun jatuh juga. Kasut saya bawa kasut yang saya pakai ni 2 tahun yang lalu, kasut tu lagi Mekah ni. Okay. Jadi kasut ni kena bawa lah Haji saya pesan sebab kita kadang-kadang tak boleh tinggal kasut ni. Antara sebabnya kerana kita tak jumpa cari pak kita letak. Mekah ni luar, Masjidil Haram tu besar, Masjid Nabawi pun besar. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram tu, dalam masjid tu dia ada tempat letak kasut. Setiap tiang tu ada. Beribu tiang, beribu tempat. Dia tulis nombor tu 1236. Oh ni 1337. Kalau kita nak letak juga kena tulis nombor tu. Tulis dalam telefon kita ke, tinggal lah. Lepas tu nak balik ke tengok pula berapa nombor tempat kita letak kasut. Sebab apa? Sebab saya sendiri pengalamannya, saya pernah buat begitu. Masuk ni, payah doa kita selipar ni, saya letak situ. Hafal nombor. Nombor pun tak besar mana, ratus je. 127 itulah katakan. Tak? Kita duduk di Masjid Haram tu 2 jam, 3 jam. Mula-mula tu ingat lagi 127 dalam hati. Kalau kita sibuk nak berzikir lagi, tak main 127 mana dia tahan. Siapa tanya balik sungguh, berapa dah tadi nombor, tak ingat dah. Jadi 178 tak cuba cari lah selipar kita. Tapi alhamdulillah dulu di sebelah Masjidil Haram itu kedai orang jual belaka. Kedai belaka masa dulu, kedai selipar, kedai apa tepi-tepi masjid itu je. Boleh pergi cari satu pakai balik. Kalau hari ini tu saya pesan tu, beberapa orang saya pergi ziarah, pergi haji saya pesan, jangan tinggal kata selipar kasut. Sebab dataran Masjidil Haram hari ini luah habis, bangunan-bangunan dekat tu dia rombok habis. 600 meter pula daripada Masjidil Haram tu ada orang jual. Kena musim panas pula ni ya. Menetuk kaki tu. Masa saya kata kedai luar masjid Tubik tu kedai selalu pun. Hak hilang selipar, hilang kasut ni, takkan nak ambil selipar orang. Tak, kita mari jauh-jauh. Haji kita, umrah kita, nak terima dia tuan, mana main ambil selipar orang selalu. Tak. Maka berjalan kaki saja, menetuk kaki tu. Panah dia. Walaupun jarak yang dekat, menetuk kaki jangan main. Allahu Akbar. Begitu juga sa'ir, kalau kita buat umrah acak kali sikit pun boleh menetuk kat tu. Kena bawa juga lotion kena lomong di kaki. Boleh menetuk juga tu. Pakai kasut lah, pakai selipar. Boleh pakai, tak ada menjadi halangan. Cuma kalau kita pakai ihram je, jangan pakai yang bertutup. Kasut yang bertutup tu tak boleh, biar ada lubang sikit. Yang tu yang nampak buku nampak dia punya apa? Ibu jari dan sebagainya boleh. Okey, tak tahan Kasut kena bawa lah, yang nak bawa nak pergi, yang nak pergi. Ada pengalaman pun kata takut lupa Tak nak pergi masjid saja pun kita berjalan tu jauh. Tabung haji ni paling dekat sekali bangunan dia, maktab dia 600 meter. Saya pernah duduk 600 meter. Yang 2 kilometer pun ada. Dah mari masjid lagu mana?
kenderaan pun tak boleh pergi dekat dah. 2 kilometer tu jalan kaki jawab dia, memang kena jalan kaki. Tu kena pakai kasut tu. Dah. Melontar nanti di Mina pun jauh perjalanan kita. Pergi balik tu kemah saya tu antara kemah yang paling dekat Tabung Haji. Lebih kurang 11 kilometer pergi balik. Kalau pakai selipar, nak pakai kasut juga. Satu lagi setengah kita ni main pakai selipar Jepun. Orang macam ni, apa kata jadi? Orang belakang kita tu pijak selipar kita. Bukan dia nak pijak, terpijak selipar kita. Apabila terpijak selipar kita, kita nak ambil tak boleh dah. Cabut, kalau cabut selipar ke cabut ke pula ambil. Bahaya. Dia raudah baik. Orang sekali langgar tu, rebah kita. Jadi kena ikut arus tu lah. Jangan ambil, jangan tunduk. Hatta saya nak pergi ke Raudah di musim haji juga ni, musim haji juga ni. Kebetulan dekat dengan dia, sekali dia lepas tu 500 orang. Dia sekat, polis sekat. Dia buat track dia nak pergi ke Raudah. Daripada Zohor tu asar boleh masuk. Allahu Akbar. Sekali lepas tu beratus juga. Beratus tu kat berlari selalu. Jadi ada orang Arab tu, tak silap saya, daripada Algeria. Kamera dia jatuh. Nak pergi ke Raudah berlari tu jatuh. Dia cuba nak ambil, kawan-kawannya kata jangan ambil, kata. Pijak dia orang tu. Tak ambil. Jatuh kamera, jatuh gap, jatuh telefon, jangan ambil. Orang belakang ni akan tolak kita. Apabila tolak ni kita akan rebah. Apabila rebah ni akan tindih kita, dia akan pijak kita. Bukan sengaja dia nak pijak, jadi terpijak dan sendiri. Dah orang tolak ke belakang. Tak boleh nak buat apa. Termasuklah di Terawun Muassim, di Mina dan seumpamanya. Itu terawung-terawung ni 2 kilometer satu. Setiap bukit tu ada terawung. Kalau dulu tak tahulah lagu mana. Terawung ini setiap bukit tu dia ada terawung. Kerajaan Tebuk Lubang. Satu bukit itu boleh dikatakan 2 kilometer belakang saya tengok. 2 kilometer. Satu lubang, satu terawung itu. Daripada tempat perkemahan saya ni, paling hampir ni saya kata, belakang tu tengok bukit saja lagi. Ni depan dah, nak pergi tempat melontar ni. Tengok depan itu, sekali masuk terawung 2 kilometer. Nak boleh sampai ke tempat melontar itu 2 terawung. 4 kilometer dah. Daripada kemah kita ke terawung tu, kat dengan 1 kilometer dah jalan. Masuk terawung 2 kilometer, 3. Jalan pula mungkin 0,5 kilometer ataupun 1 kilometer. Masuk pula terawung 2 kilometer pula. Tubik terawung yang kedua barulah jumpa tempat melontar. Tempat melontar pun nak boleh ke naik bangunan dia tu setengah hello kau. Jauh juga sebab itulah. Kalau boleh, kalau kita pergi haji, kita buat nafa'ah, kita panggil kita melontar Jamratul Aqabah hari yang pertama tu, kita boleh buang dah ihram. Boleh pakai kasut dah haji. Hari yang kedua tu kita duduk di Mina, boleh pakai jubah biasa je. Pakai baju Melayu pun boleh, pakai seluar trek pun boleh dah. Tak payah pakai ihram dah. Nak pakai kasut biasa pun boleh. Tu saya suruh pakai kasut biasa tu. Okay. Dan terawun ini askar jaga. Sebabnya kalau dia lock masuk gitu, memang tindih. Mati sungguh. 15 tahun yang lalu, ramai yang mati berpuluh-puluh tu di Terawun Muassim ni. Antara sebabnya, saya masa dengar dulu tak faham lagi. Pasal apa jadi begini ni. Apabila kita sendiri pergi ke Mekah, baru kita memahaminya. Rupanya terawung ni tu tak besar mana Dia kurang besar surau ni lah sepakat sana lubang dalam tu. Dan sekali masuk beribu lah. Benda berjuta manusia. Dalam tu lah jadi apa? Jadi kepik masuk dalam tu. Dalam terawung tadi kepik lagi mana? Sebelah ni bukit belakang ni lubang. Kepik sebab tu askar dia jaga. Jadi kalau kita pergi nanti, yang nak pergi haji, apabila kita nak masuk kat pintu tu, tiba-tiba askar dakwi masuk, kita kena pergi masuk depan kita.
Saya pernah berlaku. Hari yang ketiga demikian berlaku. Jadi saya kebetulan duduk dekat orang tukang bawa ni, kalau tabung hajinya askar Saudi lah, itu kan bawa dera. Jadi saya duduk dekat dengan dia, sebelah dia. Tujuan saya duduk ialah sebab Arab ni dia bercakap kau Arab. Dia nak goyak apa-apa. Jadi orang yang faham bahasa Arab ni tak ramai. Jadi saya boleh sikit, saya duduk kat dia. Dia nak goyak apa-apa, saya umum. Okey. Jadi saya dengar lah dia bercakapnya, ada wailih dia. Bawa depan tak boleh masuk, penuh dalam. Pergi ke terowong sekian-sekian pula dia goyak. Saya dengar dengan jelas. Dia pun goyak, tak boleh masuk sini. Bahasa Arab. Saya pula tukang umum. Kita kena ikut ni askar dia, tak boleh masuk. Tak benar masuk. Ramai yang marah. Pasal apanya? Pergi jauh lekok kita. Dia marah. Sebab tu jangan marah. Para jemaah haji, walau menghadapi cabaran gitu, kita kena sabar. Dia tak benar tu kerana dalam tu ramai dah. Kalau kita masuk juga, tindih semak lemak dalam tu kan, pijak mati awak dia. Kalau tak pijak pun dengan oksigen tak ada, duduk rapat-rapat, tepek gitu, bergebah beleping pun ramai mana. Mati pun ada. Tak cukup oksigen pun. Nak boleh keluar tubik pula seorang-seorang tu. Allahu Akbar. Ramai juga saya bertemu dalam terowong itu yang rebah beleping gitu je. Waktu tua-tua tak nak nafas, tak cukup oksigen. Saya ingat kalau orang ada HB rendah tu memang tak nak nafas. Duduklah tu memang oksigen tak cukup lah. Okay. Mana sabarlah kalau orang HB rendah ni, tabung haji tak lulu. Daripada saya pergi dulu pun ramai yang ada HB rendah, tubuh sihat je. Darah tinggi molek, cimang ni molek, HB rendah tak boleh pergi. Mengamuk dia pejabat tabung haji, nak pergi atau lambat lagi ni, sebulan lagi makan ubat naik lah dia kata. Kawat tabung haji kata tak boleh makcik, nak gaya tu lah bukan main. Yang sebenarnya begitulah, takut macam tadi, kalau tak cukup oksigen tu nak rebah beleping selalu. Tu dia. Jadi saya pengalaman saya. Okey, jadi apabila pintu dia tak boleh masuk, terowong paling dekat dengan kemah tak boleh masuk, pergi satu lagi. Bunyi pula beleh dia, tak boleh masuk juga ni. Pergi pula terowong yang lain, bukit lain pula. Allahu Akbar. Lepas tu barulah boleh masuk. Okey, masuk kot terowong tu. Cuba tengok. Tadi saya kata pergi 2 terowong, balik 2 terowong dah. Ni pergi tu 5 terowong dah. Terowong pertama habis, bukan lagi. Masuk pula terowong yang kedua. Saya kata lepas ni jumpa melontar dah. Tubik-tubik dak lagi. Ada bukit di depan, orang penuh lagi. Jalan lagi. Masuk pula terowong yang ketiga. Saya dalam hati tu api tubik yang ketiga ni tempat melontar lah maknanya. Bukan lagi. Bukan lagi. Berjalan-jalan lagi. Masuk pula terowong yang keempat. Semua ni 2 km lah ke 8 km dah. Jumpa terowong yang kelima. Saya pun tak fikir dah. Melontar ke apa tak fikir dah. Jalan je. Terowong yang kelima. 10 km dah terowong saja lagi. Allahu Akbar. Tubik. Barulah. Baru nampak tempat melontar tu. Kita tengok gambar. Tempat melontar tu daripada terowong tu pun jauh juga lagi tu. 500 meter tak kurang dah tu. Allahu Akbar. Sebab tu kena sabar banyak. Jemaah haji, umrah baik kena sabar. Hak merusuh sebayaklah merunguk tepi saya ni. Mana kita jauh lalu ustaz ni. Saya jadi kena je nak ayatkan agak tu tak boleh. Marah kita ni. Buat apa saya bawa kita jauh kita semua agak. Saya pula tukang menenang. Sabar kata ujian ni dalam haji. Saya dengar dia bercakap, dia kata terowong kita tu ramai orang. Kalau kita masuk juga, terasa asap kita, rebah kita. Kepik kita dalam. Pasal tu dia tak benar masuk gitu. Yang dia bagi tahu lorong-lorong yang lebih selamat. Itu adalah untuk keselamatan kita. Kalau kita masuk juga tu, lembek loli kita kepik dalam tu. Hak dia luar dah nak tubik, hak belakang ni mari landa dah ni. Nak buat lagu mana? Doa lubang itu. Doa lubang, hak ni dah nak tubik gini, nak pergi ni. Dah. Kita masuk pula. Kenyek dah. Kenyek nak lubang tu. Jadi banyak terowong-terowong tu banyak. Yang dibina oleh kerajaan, setiap bukit tu ada terowong. Banyaklah terowong tu Okay. Jadi kita kena sabar dalam menghadapi ujian yang seperti itu. Kat mana tadi?
Nabi melakukan apa? Sembahyang sunat di belakang makam Ibrahim dan ke belakangnya. Sunat hukumnya kita sembahyang di makam Ibrahim hingga ke belakang tu, sehingga ke Masjidil Haram ke belakang tu pun tak apalah. Dekat makam Ibrahim itu kita terus ke belakang dia, kita akan pergi dekat Safa. Belakang betul tu kita ikut sendiri tu akan naik Bukit Safa. Kita nak pergi melakukan apa dia? Sa'i. Daripada Safa itu kita pergi ke Marwah. Okey. Jadi kita akan sembahyang di belakang tu lah, hingga ke belakang. Takdir kata para ulama, jika sekiranya kita nak sembahyang tak boleh, penuh orang, maka sembahyanglah di mana-mana, sembahyang sunat tawaf. Di mana-mana saja kita boleh sembahyang. Tapi yang terbaiknya belakang makam Ibrahim. Sebab itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Apa hukum sembahyang sunat tawaf ni? Di sisi jumhur ulama, majoriti para ulama, bahawa hukumnya adalah sunat lah, sebab tu dipanggil sunat tawaf lah, sembahyang sunat tawaf. Al-Imam An-Nawawi kata inilah pandangan yang paling sahih, sunat hukum. Walau bagaimanapun ada juga sebahagian ulama mengatakan sembahyang sunat tawaf ni pun dia kata wajib juga. Sembahyang tawaf ya sebenarnya Sebab tu dia kata wajib juga di sisi sebahagian para ulama. Sebahagian ulama dia pecah pula, jika sekiranya tawaf kita tu tawaf wajib, tawaf rukun, rukun haji baik, rukun umrah baik, maka sembahyang sunat, sembahyang tawaf ni juga adalah wajib. Jika sekiranya kita tawaf itu tawaf sunat, saja-saja nak tawaf, bukan tawaf rukun ibadat haji dan umrah, maka sembahyang itu baru jadi jatuh sunat. Tapi majoriti ulama termasuk mazhab kita, walaupun rukun pun sembahyang ini menjadi sunat hukumnya. Sunat pun kita buat lah, bukan buat sokma dah. Kita tawaf itu kita buat je lah. Tak ada habis juga lah ni, panjang hadis kita ni. Saya ingat nak berabi dah, tak habis juga. Allah Akbar. 3 malam satu hadis, panjang hadis ni. Yang saya sebut dulu, ada ulama yang menyusun hukum hakam daripada hadis ni lebih daripada 50 hukum. Allahu Akbar. Daripada hadis ni saja. Okey. Okey, tanda kita sambung pula di minggu hadapan insya-Allah. Okey, sekadar itu saja pada malam ini, dan insya-Allah selepas sembahyang isyak nanti kita sembahyang sunat hajat untuk Haji Yahya kita nak bertolak menunaikan ibadat haji. Dulu pergi haji dah, tapi dapat rezeki pula boleh kita tawaran pula. Alhamdulillah, kita sembahyang hajat untuk keselamatan dia dan perjalanan pergi, keberkatan hidup di sana dan dapat menunaikan ibadat haji dan umrah dengan baik di sana. Antara doanya ialah Allahumma ja'al lahu hajjan mabrura, Allahumma ja'al lahu umratan mabrurah. Wahai Tuhan, berilah kepadanya haji yang mabrur yang diterima oleh Allah, dan umrah yang mabrurah yang juga diterima oleh Allah. Allahumma barik hayatahu fi Makkahal Mukarramah, Allahumma barik hayatahu fil Madinatil Munawwarah. Wahai Tuhan, bila keberkatan kepadanya di kehidupan di Mekah dan kehidupan di Madinah. Mintalah keselamatan untuk perjalanan pergi dan perjalanan balik, kesihatan di sana, dan permudahkanlah kepadanya. Allahumma sahillahu liibadatil haji wal umrah. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah kepadanya dalam menunaikan ibadat haji dan umrah. Itulah di antara doa-doa yang disuruh kita membaca kepada orang yang nak pergi menunaikan ibadat haji dan umrah. Okey, sekadar itu sahaja untuk malam ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.